Assalamualaikum, welcome back to channel Family. Ini part 2 tadi. Yang ni kita dah masuk dalam hutan pun. Okey. Tu tour guide kita tanya. Siapa yang pernah jumpa BABI hutan. Ada orang tu tour guide tanya. Cuma jangan tu lah. Jangan. Yang tak pernah tu jangan. Tak pula takut. Sebab bahaya. Ini bahaya tu. Bye. Ini banyak tahu. Tai. Ni kat. Tunjuk tai kenapa? Tak tunjuk lah. Dia orang ni tinggal. Ambil kuat. Tak apa. Biar dia dekat atas je. Dah. Okey, kita patah balik je ke Mami? Kita patah balik. Boleh. Jom. Dia akan putih. Tunggu lah. Jalan aku. Jom kita tak masuk sini sebab sini pun dah jauh lah. Okey, jom. Kita balik. Jom balik. Ojak, sini. Dah hilang guys. Sini. Situ ada tai. Ya, sini. Apa yang situ? Tai begini. Kemudian hilang. Kemudian tu. Kita nak gimana pula ni? Kita tak boleh masuk tempat lembab tadi tau. Sebab tempat tu lembab sangat. Sebab tu masuk tempat biasa je. Baca hasil. Ini hari paranormal sebenarnya ni. Kita saja nak masuk hutan bukan paranormal. Tak. Cuma paranormal tu jugalah. Paranormal hutan. Menjelajah di hutan. Sebenarnya saya nak jumpa beruk dalam hutan ni. Okey, jom. Boleh. Kita nak pergi mana pula ni? Okey tu je. Sekejap. Sini lah. Sini. Teri. Bukan tak bawa tu. Okey. Tu saja untuk video kali. Dekat sini. Okey. Kompos. Kumpul. Ni yang kecil-kecil dulu sini. Depan. Okey. Ni tempat akhiran kita. Okey, cepat. Sumpah mana kamera. Okey, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa like, share, subscribe and turn notification. Ting. Okey. Korang komen apa yang kita orang patut buat lagi. Jangan paranormal dekat tempat-tempat lain lah. Okey. Jangan buat kat hutan ni Macam ni Jangan tiru sini. Okey, bye. Itu sahaja. Assalamualaikum.